Labuh kan akak, padahal bawah RM10 je. Nak buat pakai harian boleh, nak buat pakai pergi jalan pun boleh. Tudung ni akak sumpah cantik, padahal tudung sarung je tau. Nampak tak akak, draping dia tu memang cukup-cukup cantik. Akak tak perlu twist pun untuk dapat draping macam ni, sebab bila akak sarung kan, tulang satu belah sini, tulang satu belah sini akan buatkan draping dia jatuh cantik tau. Tempat yang paling best adalah akak tengok dekat bahagian muka. Nampak tak, bila akak lipat tu kan terletak saja, nampaknya akak. Muka kecil ke muka besar tak ada masalah. Lepas tu akak tarik, akak lipat saja akak tengok memang dah terletak elok dekat atas scarf tau. Yang ni akak pakai scarf ke tak pakai scarf tak ada masalah tau akak. Siapa yang suka pakai L dengan XL memang sesuai sangat. Ini depan, ini sisi, ini bahagian belakang. Kalau akak nak buat labuh sikit dekat dengan bidang 50, akak turunkan saja kiri dan kanan. Bila akak dah turunkan macam ni, akak nampak tak labuh kan? Kain dia sedap pakai sebab kain dia kain Korean Mosquito, memang tak meruak, memang tak pekakkan telinga. Owning pun senang, terletak elok, harga pun bawah RM10 je. Labuh pun labuh. Cepat-cepat rembat sebelum habis tau. Tengok beg kuning sekarang.